Polis Diraja Malaysia PDRM tidak membenarkan penganjuran Himpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram GARA yang dijadwal berlangsung di hadapan Pusat Beli-Belah Sogo Kuala Lumpur hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan awam. Jelasnya pihaknya telah menjalankan risikan keselamatan serta meneliti maklum balas daripada pelbagai pihak berkepentingan. Beliau berkata polis menerima pemakluman penganjuran himpunan tersebut pada 3 Februari lalu dan perbincangan turut diadakan bersama penganjur pada 5 Februari sebelum beberapa surat bantahan diterima daripada pemilik kompleks Sogo Pertama Kompleks, Harrisons serta premis lain pada keesokan harinya. Menurut beliau, risikan mendapati terdapat risiko gangguan ketenteraman awam dan ancaman keselamatan. Lebih-lebih lagi ketika kawasan itu dijangka sesak dengan orang ramai sempena musim perayaan. Sehubungan itu, polis memutuskan untuk tidak membenarkan perhimpunan berkenaan diteruskan serta menasihatkan orang ramai agar tidak hadir dan mematuhi arahan pihak berkuasa sambil memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba mencetuskan kekacauan. Media sebelum ini melaporkan satu himpunan aman dirancang di Ibu Negara bagi menyuarakan kebimbangan terhadap isu pembinaan rumah anutan haram yang didakwa semakin berleluasa di seluruh negara. Himpunan tersebut dianjurkan oleh Gerakan Anti Rumah Anutan Haram GARA dengan penyertaan 141 pertubuhan bukan kerajaan NGO dan dijadualkan berlangsung bermula jam 8 malam di hadapan Pusat Beli-Belah Sogo Kuala Lumpur.